Babak meja makan. Dan tiba-tiba, ruang komen jadi gelanggang. Ada yang terus tulis telah siapa. Ada yang balas, weh, korang ni over sangat. Jadi, siapa yang sebenarnya keliru? Orang yang buat atau orang yang tengok? Agi akhirnya keluar buat klarifikasi. Ini cuma momen makan beradab. Tapi kalau cuma makan, kenapa sampai MV tu diturunkan, disunting semula dan dimuat naik balik? Dan inilah plot twist dia. Bukan platform yang tarik dulu. Dia yang ambil keputusan sendiri. Isunya bermula bila MV Raya bertajuk Lala Raya tular bukan sebab lagu sedap ke tidak, tapi sebab satu susun atur meja makan yang orang kata mirip dengan lukisan ikonik telah siapa. Dalam dunia internet, bila nampak benda yang macam sama, terus ramai buat kesimpulan laju. Sekelip mata, semua jadi pakar simbol, pakar niat, pakar aku tahu kau buat apa. Ada yang terus cop, ini menghina, ini senaja, ini melampau. Padahal, pada mata orang lain, dia nampak macam bapa paling normal. Keluarga berkumpul, makan elok-elok, ada adab. Tapi bila masuk bab sensitif, api cepat marah. Komen berderet, tuduhan melayang dan tekanan naik sampai ada yang desak video itu hilang segera. Bila dah masuk isu agama, nada terus naik satu tahap. Bukan lagi kritik visual, tapi tuduhan niat. Dan dari situ, tuntutan pun datang bertubi. Padam video, minta maaf, bertanggungjawab sekarang. Okey, ini bahagian yang semua orang tunggu. Aji tak pilih untuk diam. Dia letak garis yang jelas. Dia kata tak ada niat walau sedikit untuk menghina mana-mana agama, bangsa atau kaum. Dia mengaku ini kehilafan dari pihak dia dan pasukan. Sebab projek ni bukan dia buat seorang. Ramai terlibat dan bila satu babak disalah tafsir, semua kena. Paling penting, dia jawab isu delah siapa tu terus terang. Babak meja makan yang orang sibuk kaitkan itu, katanya cuma rujukan paling biasa. Keluarga makan di meja sama-sama. Itu saja. Konsepnya makan beradab. Bukan rujukan lukisan, bukan simbol tersembunyi, bukan agenda pelik. Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Dia juga minta satu perkara yang nampak kecil tapi kuan besar maknanya. Kalau nak kecam, kecam dia. Jangan heret keluarga dan kawan yang cuma bantu jayakan MV. Dan yang buat orang terdiam sekejap, nada dia bukan korang salah faham, salah korang. Nada dia lebih kepada, kalau benda ni buat orang terasa, aku tanggung. Bila seorang pencipta boleh cakap macam tu, barulah orang nampak beza antara defend diri dengan ambil tanggungjawab. Lepas kenyataan tu, dia tak berhenti setakat cakap. Ramai sangka platform yang tarik MV. Tapi Agi kata, dia sendiri yang turunkan dulu. Sebab dia tak nak isu terus jadi api. Lepas tu, pasukan diminta sunting semula. Babak yang dipertikaikan dibuang dan ada juga yang kata beberapa bahagian lain turut disusun semula supaya tak ulang kontroversi sama. Bukan itu saja, dia juga sebut visual promosi dekat platform penseriman pun ditukar. Walaupun prosesnya ambil masa, dia tetap buat sebab tak mahu imej yang orang dah rasa sensitif terus berlegar macam dah tak ada apa-apa. Bila semua siap, MV versi baharu dimuat naik semula. Lepas itu, reaksi pun bercampur. Ada yang kata, bagus, cepat ambil tindakan. Ada yang tetap keras, patut dari awal peka. Dan cosap siapa, mesti ada yang datang dengan ayat keramat. Alah, gimmick je. Tapi sini poin yang ramai lupa. Tindakan macam ni bukan kosong. Kau turunkan video yang tengah tular, kau sunting balik, kau tukar artwork, itu kerja, masa dan kos. Jadi logiknya simple. Siapa waras nak buang hasil kerja ramai orang semata-mata nak cari publicity? Aji kata keputusan tu dibuat masa dia panik.
Tapi panik yang dipandu tanggungjawab bukan ego. Sekarang saya nak tanya, pada anda, ini salah faham yang dibesarkan atau kecuaian yang patut ditegur? Kalau anda rasa perbincangan macam ni patut matang, tekan like dan subscribe. Oi, jom!